di sebuah negeri yang makmur lagi berdaulat, negeri Seri Kepayang namanya. Bersemayamlah seorang raja yang bijaksana, adil lagi disegani. Namun pada suatu lembayung senja, baginda mengumumkan bahawa takhta kepimpinan akan dituruni. Maka berduka citalah seluruh rakyat jelata. Namun orang-orang kanan baginda, 5 bersaudara yang setia lagi perkasa, menerima titah baginda dengan hati yang redha. Mereka bertekad sebelum raja berangkat meninggalkan takhta, satu misi agung harus disempurnakan. Inilah Hang Naim, laksana badang yang menggegarkan bumi, tulang belakang kerajaan, berdiri teguh mempertahankan daulat raja. Hang Najib, benteng yang tidak pernah rebah, setia mengawal sempadan, tugas dan amanah. Hang Duan berancang setia, fikirannya selaju angin timur, setiap langkahnya penuh hikmah dan perhitungan. Hang Zhao, pembawa cahaya di kala mendung, menghidupkan istana dengan semangat dan tawa. Hang Pandi, pendekar lembah selatan, tenangnya wajah, namun sekali bangkit, seluruh medan bergetar. Lalu bermesyuaratlah mereka di Balairung Seri. Sebelum raja berangkat meninggalkan tahta, satu misi harus disempurnakan, mengumpulkan kembali khazanah sejarah baginda agar legasi tidak hilang di telan waktu. Maka bermulalah perjalanan menyingkap kisah kehidupan baginda dari awal langkah hingga ke puncak kepimpinan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan lafaz penuh syukur kehadrat ilahi, dipersembahkan riwayat seorang putera bangsa, Tuan Syed Shahran bin Syed Muhammad, yang diputerakan pada 6 April 1966 di layang kiri Parit, Perak. Anak anda kepada Syed Muhammad bin Syed Ibrahim dan Siti Aminah binti Syed Khalid ini merupakan anak kedua daripada 8 bersaudara, dibesarkan dalam lingkungan adab dan nilai yang membentuk jiwa kental serta peribadi berwibawa. Jejak awal pendidikannya bermula di SK Kampung Majidi, Johor pada tahun 1972.
sebelum merantau menimba ilmu di SK Tawau Sandakan pada tahun 1973 dan seterusnya di SK Padang Tembak Pulau Pinang pada tahun 1975. Alam persekolahan menengah pula menemukan beliau di SMK Haji Abdul Ghafur, Kuching pada tahun 1978, kemudian di SMK Clifford pada tahun 1983 dan SMK St. Mark Butterworth pada tahun 1984. Hasrat memperkasa diri membawanya ke Maktab Perguruan Pasir Panjang Terengganu dari tahun 1988 hingga 1990 dalam pengkhususan pengajian sekolah rendah pengajian Melayu. Perjalanan menuntut ilmu sebenarnya telah dimantapkan lebih awal apabila beliau dengan tekad yang jelas memilih bidang pendidikan sebagai wadah perjuangan hidup. Di situlah asas keguruan diasah, nilai pendidik diperkukuh dan cita-cita untuk membentuk generasi bangsa disemai dengan penuh kesungguhan. Lembaran perkhidmatan beliau bermula pada tahun 1990 di SJKT Ladang Nigel Gardner, Lestari Jaya, Selangor sebagai guru kanan ko-kurikulum hingga tahun 1993. Perjalanan bakti diteruskan di SK Bukit Badung, Lestari Jaya dari tahun 1994 hingga 1995 sebagai guru pusat sumber. Tatkala melangkah ke medan baharu sebagai guru bahasa Melayu di SJKC Tanah Hitam Cemor Perak pada tahun 1996, takdir ilahi turut menemukan beliau dengan suri pilihan hati dan temuterailah ikatan perkahwinan yang menjadi pelengkap perjalanan hidup dan perjuangan. Bahtera yang dilayari bersama itu dikurniakan 4 cahaya mata, iaitu Syed Arif Najmi yang kemudiannya mendirikan rumah tangga bersama Nur Hadiana binti Masri. Seterusnya anak kedua Syarifah Anis Izzati dan pasangannya Khairil Azizi bin Abu Bakar. Seterusnya Syarifah Nurliana dan Syed Amir Faris sebagai penyambung warisan keluarga. Perkhidmatan beliau di SJKC Tanah Hitam berlanjutan sehingga tahun 2005 sebelum diteruskan di SJKC Tat Choi Tanjung Rambutan Perak pada tahun 2006 hingga 2012. Pada tahun 2013, beliau berkhidmat di SK St. Michael Ipoh sebagai guru bahasa Melayu. Namun kebijaksanaan dan kepakarannya dalam bidang literasi tidak terhenti di situ. Atas kepercayaan dan pengiktirafan terhadap kewibawaan beliau, beliau dipanggil berbakti di Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara dari tahun 2013 hingga 2016 sebagai pegawai Fasilines Literasi Bahasa Melayu. Ini merupakan suatu amanah yang mencerminkan kredibiliti dan keupayaan beliau bukan sahaja memimpin di sekolah, bahkan membimbing di peringkat daerah. Amanah diteruskan di SK Tanah Hitam Cemor pada tahun 2017 sebagai penyelaras Linus. Sebelum menyandang jawatan penolong kanan ko-kurikulum dan penolong kanan hal ehwal murid di SK Seri Kelebang Cemor pada tahun 2018. Kepimpinan beliau semakin terselah apabila dilantik sebagai penolong kanan pentadbiran di SK Kuala Pari Ipoh pada tahun 2022. Dedikasi yang tidak pernah surut serta ketekunan yang konsisten menjadikan namanya semakin dikenali dalam kalangan warga pendidikan. Takdir seterusnya mengangkat beliau sebagai guru besar di SK Cenderiang Tapah pada tahun 2023 dan kemudiannya meneraju SK Seri Kepayang Ipoh pada tahun 2026 sebagai guru besar sehingga kini. Beliau memimpin warga sekolah dengan hikmah dan kebijaksanaan laksana nakhoda mengemudi bahtera di samudera yang luas. Sepanjang perjalanan hidupnya, beliau turut mengukir pencapaian apabila meraih tempat keempat tilawah Al-Quran peringkat negeri Pulau Pinang pada tahun 1977.
Pada tahun 1986, beliau mewakili negeri Pulau Pinang ke perbincangan perkembangan negara Malaysia sebagai negara Islam di Kolej Islam Selangor. Dalam bidang sukan pula, beliau meraih tempat keempat dalam pertandingan badminton seberang perai terbuka pada tahun 1987 di Pulau Pinang. Budi dan bakti beliau turut diiktiraf dengan anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2014 daripada PPD Kinta Utara serta anugerah Jasa Mudi Kenang atas sumbangan bakti perkhidmatan beliau pada tahun 2025 daripada PPD Batang Padang. Selain tugas hakiki, beliau turut menyumbang sebagai Liaison Officer Pegawai Perhubungan Pasukan Kedah dalam Kejohanan Sepak Takraw MSSM pada tahun 2014, sebagai Ketua Bahagian Checkpoint bagi Kejohanan Merentas Desa MSPK pada tahun 2024 serta menjadi Mentor NPQEL pada tahun 2025. Di luar medan rasmi, beliau pernah berkhidmat sebagai ahli jawatan kuasa surau Taman Hiburan pada tahun 1998. Sejak muda, minatnya terhadap sukan dan kini minatnya beralih kepada pertukangan yang sentiasa mewarnai pribadi beliau. Sementara cita-cita awalnya untuk menjadi pegawai polis menjadi saksi bahawa semangat kepimpinan telah lama bersemi dalam diri. Kini, setelah sekian lama mengemudi bahtera pendidikan, tirai perkhidmatan dilabuhkan dengan penuh adat dan kenangan. Segala jasa terpahat dalam ingatan, segala bakti menjadi warisan yang tidak ternilai. Sesungguhnya, pegangan hidup beliau yang sentiasa disemat dalam sanubari. Sesuatu perkara yang sukar akan ada manis di hujungnya, menjadi suluh yang menerangi setiap liku perjalanan. Demikianlah lembaran bakti seorang pemimpin pendidikan yang budinya terpahat dalam ingatan, jasanya terus disanjung sepanjang zaman. Inilah insan yang teristimewa, Tuan Syed Shahran bin Syed Mohammed. Tahniah Tuan, 36 tahun yang penuh gilang gemilang. Selamat bersara. Tuanku, legasi tuanku akan terus bersinar, tidak akan luput di talan zaman.